Alhamdulillah wa ala alihi wa ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita tak dapat bersiaran, dan alhamdulillah minggu ni kita dapat bersiaran kembali. Kita pun tak berapa lama dah nak memasuki Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan sampainya kita ke Ramadan itu adalah salah satu daripada kesungguhan kita untuk terus melaksanakan amal soleh. Bukan sekadar hanya untuk diperpanjangkan umur, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita memikirkan apakah amal soleh yang terbaik untuk kita bawa dan kita laksanakan pada Ramadan pada kali ini insya-Allah. Jadi malam ini kita akan sambung halaman 126. Jadi seperti mana biasa kita akan baca terlebih dahulu ayat Al-Quran sebelum insya-Allah kita memahami secara ringkas dan kemudiannya kita mentadabburi dengan soalan-soalan yang kita biasa gunakan berpandukan kepada uh, kitab Tadabbur wa Amal. Baik, mari kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran. Saya sharekan di skrin. Haji jemput juga rakan-rakan kita yang lain untuk dapat turut serta pada sesi malam ini insya-Allah. Baik, ini di skrin kita. Saya bukakan ayat Al-Qurannya. Saya pun lupa macam nak letak ke atas. Alah. Baik, kita baca sama-sama. Halaman 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق
Baik, kita ulang semula ayat 110 tu. Saya punya laptop dia hang sekejap. Ayat 110 kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم. Baik, halaman 126 ni secara ringkas. Kalau kita tengok daripada ayat 109 itu, menjelaskan di akhirat nanti para rasul akan dikumpulkan Allah terkait dengan amanah risalah semasa mereka menjadi rasul di dunia. Para rasul pun akan dihimpunkan dan akan dipertanggungjawabkan dengan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta pertanggungjawaban, lalu mereka menjawab dengan baik dan juga sempurna. Artinya apa? Maksudnya tidak ada alasan untuk kita hari ini mengatakan bahawa tidak sampai lagi mesej dakwah, mesej daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana apa? Allah menjelaskan tentang para nabi, mereka itu menjawab dengan sempurna. Dalam erti kata lain, mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka, amanah mereka secara sempurna dan maksimum. Maka tidak ada alasan manusia tidak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, ingatlah pada hari kiamat, yauma yajma'ullahu ar-rusul, Allah menghimpunkan rasul-rasulnya, lalu Allah tanya, fayaqul maza ujibtum, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu yang terdahulu ketika mana kamu menyampaikan seruan agama Allah. Maka Allah tanya kepada para rasul, kamu buat apa? Kalau tak buat apa-apa, maksudnya tak ada jawapan lah. Tapi kerana tugas itu disempurnakan dengan terbaik, qalu la ilma lana, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu, yakni pengetahuan yang tepat.
adalah tertentu bagi Allah semata-mata. Innaka anta allamul ghuyub. Nah, sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang gaib. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa para rasul telah melaksanakan tugas mereka semaksimumnya. Dan ketika mana dipertanggungjawabkan, bukanlah tugas para nabi untuk memastikan bahawa setelah dia berdakwah, setelah mereka menyampaikan risalah-risalah ini, bukan lagi tugas untuk memastikan, oh orang ini jawab begini, orang ini jawab begini, orang ini responnya begini, orang ini responnya beginilah. La ilma lana, kami tak tahu pun tentang hal-hal tersebut, kerana yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang yang mahu menolak Al-Quran, mahu menolak As-Sunnah, ataupun mahu menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul di zaman kita ni, kita cakap tentang kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka nak tolak, ya Allah, silakan, tak ada masalah. Han. Ada orang yang menjadi mata rantai para rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Hari ini ulama adalah pewaris para nabi. Menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan kalimah-kalimah yang benar, kalimah tayyibah. Tapi ada orang yang degil, ada orang yang tak nak dengar, ada orang yang memekakkan telinga, ada orang yang buat tak tahu je. La. Tugas para da'i hanyalah menjadi mata rantai kepada para rasul. Meneruskan apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Lidah ini terus akan menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Nak tolak, ya Allah, tidak ada kuasa untuk kita. Orang ni nak terima, orang ni tak nak terima, orang ni begitu, orang ni responnya begini. La. Semua orang akan dipertanggungjawabkan apabila sampai kepadanya dakwah dan kemudiannya dia memekakkan telinga, menutup pintu hatinya. Ingat, Allah innaka anta allamul ghuyub. Kita boleh lari daripada manusia. Ada orang yang sampaikan dakwah, ada orang yang ajak kita kepada agama Allah. Tiba-tiba kita lari daripada dia. Kita dengan macam-macam alasan dan sebagainya. Ya Allah, nak lari tak ada masalah. Pergilah mana pun nak lari. Innaka anta allamul ghuyub. Tapi kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu, Allah yang maha melihat, Allah yang mengetahui segala yang innaka anta allamul ghuyub. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini panduan asas kepada kita tentang dakwah ini, yang mana ia akan terus berlangsung. Dan ada pun orang yang nak menolak dakwah, ada orang yang nak menolak kebenaran, ya Allah, silakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dirakamkan dalam jawapan Al-Quran terkait dengan pertanyaan kepada para rasul, maka nabi-nabi mengatakan innaka anta allamul ghuyub. Sekali lagi, ini menjadi penawar bagi orang yang berdakwah, dan ini jadi peringatan kepada orang yang menolak dakwah. Kita sama-sama berada pada kedudukan masing-masing. Maka siapa yang berdakwah, maka ketahuilah cukuplah kerja kita hanya terus menyampaikan. Kepada orang yang terus menolak dakwah, ya Allah, silakan. Tapi ingat, innaka anta allamul ghuyub. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allah tahu. Orang lain tak tahu, tapi Allah tahu, bahkan sampai dalam hati kamu. Baik. Jadi itu ayat 109. Adapun daripada ayat 110 sampai ayat 113 itu kemudiannya mengingatkan tentang Nabi Isa alaihi salam, pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada baginda dan kepada ibundanya, iaitu Sayyidah Maryam, serta perilaku yang tercela. Di antara nikmat Allah kepada Nabi Isa apa dia? Satu, dukungan malaikat Jibril. Kemudian boleh berbicara sewaktu masih lagi bayi. Kemudian diajarkan Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Isa itu kitab, hikmah, Taurat dan juga Injil. Kemudiannya Nabi Isa boleh membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya dan berubah menjadi burung yang sebenar-benarnya.
Nabi Isa juga antara kelebihan yang Allah bagi nikmatnya boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang-orang yang ada penyakit sopak dan sebagainya. Menghidupkan orang yang mati bahkan sampai ke tahap itu nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam supaya agar terhindar daripada kejahatan Bani Israel dapat pengikut setia daripada kalangan Hawariyin. Itu nikmat Allah. Sebab itu nikmat dalam dakwah ni bila duduk dalam kalangan Hawariyin. Ada orang yang membantu gerak kerja dakwah. Itu satu nikmat yang besar. Dan bebas daripada kejahatan orang-orang yang mahu merosakkan kerja dakwah. Mendapat pengikut setia daripada kalangan Hawariyin. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya waktu meminta makanan dari syurga dan diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi tingkah laku Bani Israel. Bani Israel ni perangainya dirakamkan dalam Al-Quran keanak-anakan. Sampai sekarang pun perangai budak-budak. Kejap kata, okey, 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 kami tak mahu dah serang. Tiba-tiba serang lagi. Dia panggil budak-budak. Budak-budak nak main. Tak nak main dah lah. Jadi dia yang main dulu. Perangai budak-budak. Ini bukannya hari ini perangai budak-budak Bani Israel ni. Dulu lagi dah dirakamkan dalam Quran. Itulah perangai Bani Israel. Perangai keanak-anakan. Semua itu merupakan nikmat Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka sungguh dengan banyak nikmat yang Allah beri kepada Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Sebab itulah Nabi Isa adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah mendapat nikmat yang sangat melimpah ruah, sepantasnya, selayaknya, sewajarnya kita juga menjadi hamba Allah yang bersyukur. Baik, mari kita perhatikan ayat Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibni Maryam. Kerana Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, maka dibinkan kepada Maryam ibundanya. Uzkur ni'mati, Allah kata kepada Nabi Isa, ingatlah nikmat aku kepadamu, alaika wa ala walidatik, dan kepada ibu kamu. Tengok nikmat Allah, Allah bagi kepada Nabi Isa dan kepada orang tuanya. Idh ayyatuka biruhil qudus. Ya, ini kamu dapat berkata-kata, ketika mana aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus di sini yang dimaksudkan dengan Ruhul Qudus itu adalah Jibril alaihi salam. Kerana Nabi Isa juga disebutkan dengan Ruhul Qudus dalam ayat yang lain. Ruhul Qudus. Kemudian tukallimun nasa fil mahdi. Nabi Isa juga boleh berkata-kata dengan manusia semasa masih lagi dalam buaian. Wakahla, bahkan ketika mana dewasa. So, daripada buaian sampailah dewasa, Nabi Isa itu diberikan anugerah boleh berkata-kata dengan manusia. Bahkan semasa lagi dalam buaian, boleh berkata-kata kepada manusia. Itu antara peristiwa yang dirakamkan di dalam Al-Quran apabila ibundanya dituduh oleh masyarakat pada ketika itu melakukan perkara yang tercela. Maka Nabi Isa membela ibundanya. Wa iz'allamtukal kitaba wal hikmah. Dan ingatlah ketika mana aku mengajarkan kamu menulis, membaca dan juga hikmah. Al-kitaba wal hikmah wat Taurat wal Injil, dan juga diajarkan pengetahuan yang khas tentang kitab Taurat dan juga Injil. Maka ini kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam. Hari ini kita tak adalah nak belajar hikmah, nak belajar Taurat, nak belajar Injil, tak. Tapi kita diajarkan dengan pengetahuan yang kita sedang baca sekarang ini. Kita tak perlu nak buka Taurat, nak buka Injil untuk faham keadaan Nabi Isa alaihi salam. Kerana ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ini nikmat, jangan kita abaikan. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam diberikan nikmat yang cukup banyak. Antara nikmat besar itu adalah apabila satu orang diberikan Al-Kitab. Bila diberikan kitab, berikan Al-Quran, itu nikmat yang cukup besar.
Nabi Isa alaihi salam diberikan dengan nikmat Alkitab wal hikmah wal Taurat wal Injil. Maka hari ini kita ada kitab yang terbesar, iaitu Al-Quran. Maka janganlah kita jadi orang yang mengabaikan kitab yang terbesar, yang terunggul, teragung ini. Ada orang dia baca macam-macam. Dia pergi study macam-macam. Setiap hari dia buat itu, dia buat ini. Tapi dia tak baca Quran pun. Dia tak study pun Quran. Dia tak nak faham pun isi kandungan Al-Quran. Satu masa nanti dia akan rasa menyesal, dia akan rasa rugi. Pasal nak faham isi kandungan Al-Quran ini bukan orang lain boleh paksa kita. Tak ada. Masing-masing kita. Sebab itu masing-masing kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah lembutkan hati kita ni dengan Al-Quran. Kita ni kalau hati kita jauh daripada Quran, keras dengan Quran, duduk dengan ahlul Quran pun kadang-kadang kita tak nak buka Quran. Sebab itu bila Allah bagi nikmat kita dengan Quran ini kena hargai. Sebab itu bila Allah bagi bersahabat dengan kawan-kawan daripada ahlul Quran, dengan orang-orang yang mengaji Quran, jangan kita lari daripada mereka. Kita kena duduk sama-sama dan terus mencari peluang dan juga ruang untuk duduk dengan orang yang diberikan nikmat Al-Quran ini. Wa iz takhluqu minat tini ka hay'ati tayri bi izni. Dan antara nikmat lain yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam, ketika mana engkau jadikan dari tanah seperti mana bentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiupkan padanya lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Biizni, ya, garis bawahi perkataan biizni. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam. Buat bentuk burung daripada tanah kemudian ditiupkan, kemudian hiduplah burung tersebut. Tapi kena ingat biizni, dengan izin Allah. Macam mana pun rasa hebatnya Nabi Isa boleh menghidupkan burung daripada bentuknya itu kemudian ditiupkan dan kemudian boleh hidup. La la la. Itu kelebihan yang Allah bagi tapi Allah kata biizni. Itu dengan izin Allah hanya semata-mata. Tak bolehlah pula kita hari ini tiba-tiba nak buat bentuk macam tu dan kemudiannya nak jadi macam tu. Itu khawatir di sana ada sihir dan sebagainya. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan ingatlah ketika mana engkau menyembuhkan orang buta dan juga orang sopak dengan izinku. Semua dengan biizni. Wa iz tukhrijul mauta biizni. Dan ketika mana engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku juga. Wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat. Dan ketika mana Allah menghalangi Bani Israel daripada membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ketika mana engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat. Maka ini adalah cabaran yang dihadapi oleh para rasul ketika mana menyampaikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah hari ini kalau ada orang yang dakwah dengan harapan dihamparkan dengan kapet merah dan kena cek balik adakah kita ni sebenarnya menyampaikan kerja rasul. Kerana bila menyampaikan kerja rasul itu menjadi satu saya nak sebut tradisi, bukanlah tradisi tapi menjadi sesuatu yang sudah sunnatullah, wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat. Apabila mendatangkan kepada masyarakat ini mesej-mesej kebenaran, maka akan ada orang yang menentang, bahkan penentangan itu sampai kepada tahap mahu dibunuh Nabi Isa alaihi salam. Tapi kena ingat, begitulah para rasul semuanya ditentang, tapi kepada siapakah lagi untuk berharap? Tidak ada tempat lain untuk berharap melainkan hanya berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila menyampaikan gerak kerja dakwah itu bersiap sedialah untuk diganggu gugat oleh orang-orang yang tidak senang. Kalau tidak senang dengan dakwah. Kalau semua orang senang aja, semua orang dia kadang-kadang orang ni musang berbulu ayam. Kan? Hati-hati. Kalau yang musang berbulu musang itu senang. Kita tahu itu musang. Kita memang berhadapan dengan musang. Tapi yang menjadi cabaran besar lagi hari ini kerana banyaknya musang berbulu ayam. Buat munafik ni pokok banyak. Dia duduk dekat sana, dia duduk dekat sini. Dia bukan nak belajar sangat pun kadang-kadang. Dia nak jadi orang yang
Kerja dia cari salah dan kemudiannya dia dia macam-macam lah dia buat kerja. Tapi itulah hakikat yang perlu dihadapi oleh orang-orang yang berdakwah. Dan kita baca ayat ini menjadi satu semangat kepada kita bahawa begitulah sunnatullahnya ketika mana berdakwah. Kita tidaklah dibentangkan dengan kapet merah, tetapi inilah hakikat yang perlu diakui. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Dan ini jugalah yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang lain. Ini jugalah yang dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam ketika mana datang membawa keterangan daripada ayat-ayat Allah. Lalu orang yang kafir di antara mereka kata apa? In hadza illa sihrun mubin. Ni tak lain dah ni. Hanyalah sihir semata-mata. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini daripada ayat 110 Allah bagi tahu tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam sehinggalah Allah menyelamatkan Nabi Isa di atas jalan dakwah. Maka hari ini kita juga Allah bagi nikmat kepada kita banyak. Kenang. Uzkur ni'mati ya uzkur ni'mati alaika wa ala walidatik, sebagaimana Nabi Isa mengenang nikmat yang Allah bagi kepada baginda dan kepada orang tuanya. Maka ini juga menjadi pelajaran kepada kita supaya hey Hafiz, kenang nikmat yang Allah bagi. Sebab itu bila kita tahu nikmat apa yang Allah bagi, kita akan lebih mudah untuk tenang. Orang yang selalu gelabah, orang yang selalu rasa tak cukup, pasal apa? Pasal dia tak kenang nikmat yang Allah bagi kepada dia. Allah bagi kepada kita ni macam-macam nikmat. Maka dengan nikmat yang macam-macam inilah yang menyebabkan kita akan mudah untuk bersyukur. Tapi orang kalau bangun pagi dia tak ingat nikmat yang Allah bagi kepada dia. Nak tidur dia tak ingat, dia tak kenang, dia tak muhasabah nikmat-nikmat yang Allah bagi pada dia. Maka dia akan jadi orang yang kufur. Sebab itu ayat yang seterusnya ini ayat yang ke-111. Wa iz auhaitu ilal hawariyin. Nikmat yang seterusnya. An aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ini nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Isa, iaitu diilhamkan kepada hawariyin, yakni sahabat-sahabat karib Nabi Isa alaihi salam. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Maka mereka kata, kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat lagi yang Allah bagi. Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam nikmatnya apa? Nikmatnya adalah dapat dikelilingi oleh orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga satu nikmat yang besar kepada orang yang berdakwah. Kadang-kadang kita ni jadi orang yang tak mampu nak menyampaikan dakwah. Tapi jangan sampai kita tak duduk dalam kalangan orang-orang yang menyampaikan dakwah. Kalau kita tak boleh bercakap, bantulah orang yang boleh membawa kepada orang lain dengar kepada percakapan ahli ilmu. Kalau kita tak mampu nak menelaah ilmu, tak mampu nak mendalami ilmu, maka bawalah manusia untuk duduk bersama-sama dengan orang yang ada kemampuan untuk mendalami ilmu. Ajak manusia ke arah itu. Maka ini satu nikmat bila Nabi Isa diberikan dengan golongan hawariyin. Iz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika mana orang-orang hawariyin kata kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuk, dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan daripada langit? Yunazzilu alaina ma'idatan minas sama. Faqala, maka Nabi Isa kata, Nabi Isa ketika mana kita oleh kawan-kawan ni, sahabat-sahabat yang rapat al-hawariyun ni, apa jawapan Nabi Isa bila diminta makanan? Nabi Isa jawab bukannya, don't worry, tak ada masalah. Nak makan, makan. Boleh. Dah. Diminta hal yang fizikal. Tapi diperingatkan oleh Nabi Isa. Qala taqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kita tengok jawapan ni macam klise. Klise ni jawapan ni kalau tanya orang agama ni.
Jawapannya dia nak suruh kita taat kepada Allah dululah. Dia nak suruh kita takwa kepada Allah dululah. Dia nak suruh kita buat benda-benda baik dululah. Kita nak benda ni yang disuruh buat benda-benda macam tu. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita senang untuk bercakap benda-benda macam tu. Sedangkan kita terlupa bahawa itulah juga yang diajarkan kepada kita. Bukan tak ada jawapan terus. Kerana jawapan terus bukanlah jawapan yang diajarkan kepada kita orang yang beriman. Jawapan yang diajarkan kepada kita orang yang beriman berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan ini salah satunya. Ketika mana diminta ma'idatam minas sama'. Bukannya terus dijawab tentang jawabannya boleh semata-mata tak, tapi dia ajak untuk qalat taqullah in kuntum mu'minin, takwa kepada Allah. Dan saya kira saya sudah bahaskan bab takwa ini dengan panjang lebar, bagaimana takwa itu terkait dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan nanti itu study balik bagaimana takwa itu sangat memberi impak kepada satu orang, baik daripada sudut fizikalnya, intelektualnya, emosional dan spiritualnya. Baik. Ya, kemudiannya halaman ini ditutup ayat yang ke-113. Qalu, mereka kata, nuridu an na'kula minha. Kami hanya ingin hendak makan daripada hidangan itu untuk mengambil berkat sahaja. Wa tatma'inna qulubuna. Bukanlah apa pun supaya kami ini tenang hati kami, tenteram hati kami. Wa na'lama, dan supaya kami juga tahu dengan yakin an qad sadaqtana, bahawa sungguh-sungguh engkau telah berkata benar, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan supaya menjadilah kami daripada orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Maka taklah menjadi satu kesalahan pun kalau kita meminta sesuatu itu dengan alasan yang benar, sebagaimana alasan oleh Al-Hawariyun ketika mana mereka meminta ma'idatan minas sama'. Mereka satu ialah nak mengambil berkat daripada makanan. Tapi yang keduanya adalah supaya tenang hati mereka melihat betapa ini benarnya, benarnya Rasul yang bersama dengan kami. Baca tentang bagaimana para rasul itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan kita tahu bahawa jawapan yang diberikan oleh para rasul itu cukup jelas. Tidak ada dakwa-dakwi. Maka siapa pun kita, harapnya kita terus berada di atas jalan kebenaran, supaya kita tidaklah nanti menjadi orang yang rugi di satu masa kerana kita menolak jalan yang benar yang sudah terbentang di hadapan mata kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bahagian yang seterusnya. Satu, kita baca ayat Al-Quran, kita biasa baca, memang teruskan baca. Kena baca. Al-Quran kena terus dibaca. Dan kemudiannya bila sudah baca, kita meningkat sedikit untuk memahami. Jadi kita faham tadi pun secara ringkas, insya-Allah. Dan kemudiannya kita mengambil istifadah, faedah-faedah daripada ayat-ayat tadi dengan kita mula bertanya. Maka sekarang kita nak pergi kepada beberapa persoalan. Ada 7 persoalan sahaja insya-Allah untuk kita telusuri bersama-sama pada malam ini. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang pertama daripada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul kata, tak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui hal yang gaib. Soalan, apa yang dimaksudkan dengan persoalan Allah terhadap nabi-nabinya dengan pengetahuan Allah yang maha tinggi mengenai perkara ni? Allah tahu
Allah kan maha tinggi pengetahuannya, innaka anta allamul ghuyub. Satu orang ayah, dia dah tahu dah jawapan. Buat apa nak tanya lagi? Hmm. Baik. Iaitu apakah jawapan umat kamu mengenai seruan kamu di antara keimanan dan kekufuran, ketaatan dan kemaksiatan, dan apa yang dimaksudkan dengan persoalan ini adalah sebagai teguran kepada orang-orang yang kafir daripada kalangan umat mereka dan menjadi hujah ke atas mereka. Bukanlah kerana Allah tak tahu, bahkan Allah sangat-sangat mengetahui, innaka anta allamul ghuyub. Tapi kenapa adanya persoalan ini dalam ayat ini? Kerana nak memberikan teguran kepada orang-orang yang kafir daripada kalangan umat para nabi, dan ini menjadi hujah di akhirat kelak. Kamu masih lagi kata, saya baru ni dengar ada satu podcast, ketika mana satu orang ustaz dia bercakap tentang masuk syurga. Kemudian dia cakap orang beriman itu masuk syurga. Lalu ada uh, sahabat dia tu, kawan yang dalam podcast itu kata, ya dia non muslim. Dia kata rasa tak adil lah. Dan mana boleh macam tu, tak apalah. Awak tu lahir dalam keadaan Islam. Dan kemudiannya belajar tentang Islam. Awak Islam lah. Tapi bagaimana keadaan orang-orang yang lahir dalam keluarga yang bukan Islam? Macam mana? Ah, Boleh bagi 1001 alasan. Tapi ini menjadi hujah kepada siapa pun yang mahu menolak kebenaran. Kamu tidak ada hujah apa-apa pun untuk kamu menolak kebenaran, kerana kebenaran sudah disampaikan. Hari ini lagilah zaman orang boleh akses kepada Al-Quran, As-Sunnah itu depan mata dengan jari jemari saja. Tapi masih lagi dengan degil, masih lagi tidak mahu beriman. Ini ayat yang menggambarkan tentang kamu boleh bersikap apapun dengan dakwah. Tapi ingat bahawa Allah memang sememangnya dialah yang maha mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Masih lagi pada ayat yang sama. Soalan, apakah bentuk jawapan para nabi kepada Tuhan mereka dengan jawapan ini? Apa jawapan para nabi? Ketika mana ditanya, boleh je nak bagi respon. Oh, yang ini dia macam ni. Oh, ni macam ni. Ni macam ni. Ni macam ni. Tapi betapa para rasul, walaupun dalam keadaan kita tahu dakwah para nabi, kita baca sejarah, kita baca sirah, kita akan tahu bahawa dakwah para nabi itu bukan jalan yang senang. Tapi jawapan yang diberikan oleh para nabi, kerana memang mengetahui bahawa itu tugas, itu memang tanggungjawab. Maka ketika mana diminta dengan respon, maka jawapannya, la ilma lana, kami tak tahu. Sesungguhnya percakapan mereka ini merupakan satu adab ketika mana berkata dengan Allah, dan mereka serahkan segala ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh sahaja bagi jawapan sekian dan sekian dan sekian. Labak, tak ada masalah. Nak bagi jawapan apa pun, bagilah jawapan. Tapi bukan itu. Tidak diberikan jawapan dengan sesuka hati. Dan inilah adab yang ditunjukkan dalam ayat ini terkait dengan jawapan para rasul ketika mana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok persoalan yang ketiga pula. Ini hikmah-hikmah yang kita dapat bila kita bertanya. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Masih lagi pada ayat yang sama. Tapi tengok soalan dia. Rasul telah menjawab dengan dua jawapan. Apa dua jawapan tu? Dan bilakah terjadinya dua jawapan tersebut? Baik. Makna daripada kata-kata Nabi, qalu la ilma lana. Tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Jawapan ini sama sekali bukanlah bentuk pengingkaran para rasul bahawa mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Akan tetapi merupakan perkataan yang keluar secara spontan lantaran kegoncangan yang terjadi pada hari tersebut. Tetapi kemudian mereka menjawabnya setelah akal mereka sedar atas persaksian mereka terhadap umat mereka. Maka di sini ada dua jawapan.
Qalu la ilma lana. Ini menurut pendapat dalam At-Tabari, menggambarkan tentang jawapan ni macam tak, satu cakap tentang adab, yang kedua jawapan ni juga dalam satu konteks yang lain takkanlah kamu tak tahu kan. Maka itu antara lainnya adalah ketika mana jawapan ini keluar saat hari kegoncangan, dan ketika mana kewarasan itu kembali datang, maka innaka anta allamul ghuyub, maka kembali kepada sebenarnya bukanlah kerana kami tak tahu, tapi kerana memang ya Allah engkaulah yang sememangnya sudah pun mengetahui akan apa yang mahu dijawab. Jadi di sini ada dua jawapan. La ilma lana itu satu, innaka anta allamul ghuyub kewarasan itu. Baik. Dan kemudiannya yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik iz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Ini kita dah bincang panjang lebar tadi kan. Apa makna daripada ayat ini? Maka soalan yang ada di sini, ayat yang mulia ini membuktikan bahawa Nabi Isa hanyalah hamba Allah, tidak seperti mana yang diperkatakan oleh orang-orang Nasrani. Bagaimanakah boleh berlaku begitu? Baik. Ini jelas membuktikan sesungguhnya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah. Kerana segala perbuatan yang berlaku itu semuanya biizni, biizni, biizni. Dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Yang kita baca ayat ni kan. Biizni, 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 biizni. Tuhan nak minta izin dengan siapa? Tak perlulah Tuhan minta izin. Dan ini membuktikan bahawa Nabi Isa bukan Tuhan. Baik, seperti mana contoh ini tidak diberikan kepada Nabi lain, hanya diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, maka jelaslah bahawa kebenaran itu tidak akan berlaku melainkan diizinkan untuknya berlaku. Sebab itu ayat ini menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Nabi Isa alaihi salam itu kemudian ditutup dengan biizni, biizni, biizni. Itu nak menggambarkan betapa kepada Nabi Isa dijelaskan dengan biizni, nak beritahu kamu jangan anggap Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah juga. Baik. Kemudiannya uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Soalan yang kelima. Adakah Allah mengkhususkan untuk kamu nikmat ini? Maka apakah kewajipan yang perlu kamu lakukan? Baik, ingatlah dengan hati kamu, lidah kamu dan dirikanlah kewajipan, iaitu dengan bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya kenikmatan yang diberikan kepada kamu tidak akan diberikan kenikmatan ini kepada orang lain. Baik. Sebab itu Allah suruh Nabi Isa itu ingat nikmat-nikmat ni. Pasal apa? Nikmat ini dikhususkan kepada Nabi Isa alaihi salam. So, ini nikmat khusus. Tak ada pula lepas ni ada orang yang tiba-tiba boleh menghidupkan burung. Dia buat-buat hidup burung dia. Kemudian dia boleh hidupkan pula orang mati. Boleh menyembuhkan mata orang yang buta. Semua yang disenaraikan itu tak adalah satu orang selepas daripada itu akan ada semua kelebihan-kelebihan itu. Nabi Isa diberikan semua kelebihan itu. Mungkinlah satu orang adalah satu dua kelebihan, tapi dia tak akan ada semua kelebihan-kelebihan itu. Lepas tu Allah sebut uzkur ni'mati. Ingat nikmat aku yang aku bagi kepada kamu, alaika wa ala walidat. Kepada kamu dan kepada orang tua kamu. Spesifik, khusus. Baik. Jadi itu nikmat khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita mengambil ibrah, pengajaran daripada nikmat-nikmat Allah, supaya kita juga dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita bersyukur. Wa iz takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi izni
tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa iz tukhrijul mauta biizni. Baik. Mengapakah diulang perkataan biizni dengan izinku, diizinku. Baik, diulang-ulang perkataan biizni bersama dengan setiap mukjizat itu adalah untuk membalas mereka yang mengaitkan sifat ketuhanan kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka kenapa biizni ini kerana nak membalas orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Maka tak, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah sebagaimana kita semua adalah hamba Allah. So ada orang yang mengkultus dewakan berlebih-lebihan Nabi Isa, maka ayat ini memberikan jawapan kepada kita bahawa tidak, bukan seperti mana yang kamu gambarkan. Sebab tu biizni itu digandingkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam perbuatan-perbuatannya. Baik, dan yang terakhir soalan yang ketujuh untuk kita pada malam ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mereka kata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang yang menyaksikan hidangan itu. Soalan, mengapakah golongan Hawariyun meminta kepada Nabi Isa supaya menurunkan mukjizat makan? Baik, jawapannya adalah kerana permintaan itu satu adalah kerana memang nak makan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan keberkatan, bukan hanya sekadar nak makan sebagai keperluan. Maka dengan itu akan bertambahlah keyakinan terhadap kekuasaan dan tenanglah hati para sahabat Nabi Isa alaihi salam itu setelah tahu bahawa memang Nabi Isa berkata benar dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, dan kemudian dengan tanda itu maka bertambahlah keimanan dan keyakinan kami. Maka itu tujuan kenapa diminta hidangan daripada langit itu. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang kita baca dalam Quran ada perkara-perkara besar yang diminta. Itu bukanlah kerana tidak yakin kepada Allah. Bahkan dengan penuh keyakinan dan menambah-nambah lagi keyakinan. Baik, ini harapnya menjadi panduan kepada kita semua untuk malam ini, dengan kita mentadabburi halaman 126. InsyaAllah kita akan sambung halaman 127, doakan minggu depan, dan kemudian kita pun dah nak masuk Ramadan. Jadi nak masuk Ramadan, kita tak ada adalah kelas malam. Ada ke kelas malam Ramadan? Allahu a'lam. Tapi nanti kita fikirkanlah waktu yang lain pada bulan Ramadan supaya kita tidak menangguhkan majlis kebaikan ini sampai sebulan. Kita usahakan supaya diteruskan juga insya-Allah. Saya kira itu dahulu untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah nanti kita sambung lagi di hari yang lain. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya selalu pesan dalam majlis ilmu, terutama dalam majlis ilmu dengan saya ke dengan sesiapa, jangan keluar daripada majlis ilmu selagi mana belum ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Kerana itu ada hikmah yang sangat besar apabila kita tutup dengan dua perkara tersebut, ya, insya-Allah. Jadi ini antara adab untuk kita juga dalam majlis ilmu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Hajah Redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, kita ucapkan terima kasih dengan Ustaz atas pencerahan dan ilmu yang Ustaz sampaikan pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Nanti kami akan khabar
hari dan waktunya pukul berapa untuk bulan Ramadan nanti insyaAllah. Jadi saya tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.